Berhenti. Jika anda atau warga emas di sekeliling anda mula mengulang perkataan lepas tu, lepas tu, lepas tu secara keterlaluan, jangan sangka itu sekadar tabiat membebel. Ini adalah amaran tahap tertinggi bahawa otak sedang mengalami kemerosotan. Pakar perubatan, Dr. Huang Hian memberi amaran. Kehilangan kemahiran berbahasa sebenarnya muncul 3 tahun lebih awal daripada kemerosotan ingatan. Ini berlaku kerana lobus frontal anda sedang mengecut. Otak sudah hilang keupayaan untuk menyusun ayat, jadi ia terpaksa bergantung pada perkataan lepas tu untuk menyambung bicara yang terputus. Selain perkataan berulang, perhatikan 4 petanda pelik ini. Mati kutu mencari perkataan, memanggil payung sebagai benda penghalang hujan itu, salah kategori, menganggap cili sebagai buah-buahan, gagal menerangkan proses, tidak mampu menjelaskan langkah-langkah yang rumit, lupa istilah kerja, melupakan istilah profesional yang dahulunya menjadi makanan harian mereka. Bagaimana mahu tahu jika ini adalah penyakit? Ingat piawaian ini. Jika percakapan merapu ini berlaku lebih 3 kali seminggu dan berlarutan selama berbulan-bulan, jangan teraga-ragu. Segera lakukan pemeriksaan di Jabatan Neurologi. Jangan tunggu sehingga mereka melupakan nama anda baru mahu menyesal. Banyakkan meluangkan masa mendengar ibu bapa anda bercakap. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.